6 bulan lepas duit tu habis. Satu benda besar berlaku kat Pak Mat. Dan masa tu baru dia betul-betul menyesal. Pak Mat jatuh motor masa balik dari surau. Lutut dia retak, doktor suruh berehat 3 bulan. Masalahnya dia kerja harian. Tak kerja tak ada gaji. Simpanan habis masa lucky draw hari tu. Medical card tak ada. Anak-anak pun semua gaji cukup-cukup makan. Masa tu baru dia sedar kalau dulu dia simpan 5,000 dari 10,000 tu boleh survive. Boleh bayar rawatan, boleh makan cukup. Tapi masa tu dia fikir, alah, rezeki terpijak, biar enjoy sikit. Aku sendiri tengok perubahan dia masa tu. Dari ceria jadi murung, dia mula salahkan diri. Aku bodoh, dia kata. Tapi aku tahu, dia bukan bodoh. Dia cuma tak pernah diajar satu benda penting. Nilai duit tak patut ikut asal-usul duit tu. Duit gaji, duit bonus, duit hadiah, semua patut dilayan sama. Tapi, lepas sembuh, Pak Mat mula ubah cara hidup dia. Cara fikir dia pasal duit. Terus berubah. Nak tahu apa Pak Mat buat seterusnya? Tunggu Part 3.